Kenal hai semua. Hari ini kita nak share sikit tentang program ini, iaitu program pertandingan poster seni tradisional dan warisan. Kalau tengok tajuk je, mungkin ada yang fikir kenapa nak buat benda macam ni. Poster je kan? Jangan pandang rendah tau. Sebenarnya seni tradisional ni ada banyak nilai dan makna. Bukan sekadar cantik je. Dia ada cerita dan budaya kat balik dia. So hari ni kita nak kongsi kenapa pentingnya pertandingan ni. Jadi sembang santai je tapi penuh info. Jom. Okey, kita mula dengan satu fakta dulu. Ramai antara kita lebih kenal budaya luar seperti budaya Korea berbanding budaya sendiri. Tapi bila kita masuk pertandingan ni, barulah kita sedar betapa menariknya seni tradisional di negara kita. Saya dulu tak tahu sangat pasal beza batik dan soket, tapi bila research pasal poster terus rasa bangga dan hasil kerja seni orang kita. Benda ini buat kita sedar budaya negara kita sebenarnya sangat kaya. Cuma kita je yang tak explore. Program ni sebenarnya adalah wake up call untuk kita. Seni tradisional ini bukan je tentang rupa. Ada sejarah, identiti dan warisan dalam setiap corak, bentuk dan warna. Contoh dia macam wow. Dia bukan sekadar hiasan je. Dia ada nama khas, dia ada fungsi, dia ada cerita rakyat. Orang dulu-dulu, diorang buat wow guna tangan je. Tak guna pun teknologi. Lagi kita belajar, lagi kita rasa kagum dengan usaha nenek moyang kita. Sebab itulah seni tradisional ini sangat berharga. Yang bestnya pertandingan ni memberi ruang kepada kita untuk gabungkan seni tradisional dengan kreativiti kita sendiri. Ada yang guna teknik moden, digital poster, tapi masih masukkan elemen tradisional macam motif batik, ukiran dan pantun. Kita boleh reka gaya kita sendiri, iaitu retro ke minimalis ke, tapi masih kekalkan roh seni warisan. Kreatif dan budaya, kombinasi terbaik. Satu lagi poin yang sangat penting, seni tradisional Malaysia bukan je milik satu kaum je. Betul? Kita ada batik dengan wow daripada Melayu, daripada Cina kita ada tarian singa, kita ada opera, kita ada kaligrafi. Betul tu. Kaum India pula ada seni kolam, henna dan tarian klasik. Manakala Sabah Sarawak pula kita ada puak kumbu, seni manik dan ukiran buluh. Program ni dapat buka mata kita. Kita dapat kenal dan hargai seni semua kaum, bukan setakat kaum sendiri je. Seni ni jadi jambatan kita boleh faham dan hormat budaya lain melalui kreativiti. Itu yang buat Malaysia ni unik. Harapan kami semoga anak muda terus mendalami dan menghargai warisan seni tradisional Malaysia. Kita bukan je pewaris, tapi kita penjaga budaya. Kalau kita tak teruskan, nanti hilang macam tu je. Jadi, program macam ni sangat penting bukan untuk menang semata-mata, tapi untuk sambung dan hidupkan semula seni warisan Malaysia. Seni adalah identiti, warisan adalah akar kita. Dan kita ada peranan untuk menjaga dan meneruskan keindahan itu. Terima kasih kerana mendengar sharing kami. Sokong seni, Cintai budaya. Hargai warisan. Bye. Bye.